Okey, nak beli Hyundai Tucson ini tak payah bikin ni tak perlu bikin lagi. Zero accident report saya sudah beli. Dari kilang sampai kedai saya tak pernah claim. Saya sudah check history kosong. So ini kita betul-betul kemas Nak beli ini kita bukan senang dapat punya. Biasa SUV luar punya mileage banyak tinggi punya. Harga ini saya kasih orang berbaloi. Tengok saya punya komen, tengok saya punya video ni ada harga. Kalau nak full pun boleh. Tak perlu bikin kereta So body tak ada masalah punya. Tengok body dia. Ini 1.6 turbo cat dia kemas. Tayar dia nanti bersin lagi. Okey, lepas tu kita pergi tengok lalaman dia. Ini yang 1.6 turbo. Dia kira power kuat daripada 2.0 Ini lagi baru. Ini tahun dia ada 2.0 dengan 1.6 ini yang 1.6 punya. Tengok cushion dia. Ini cushion kalau koyak ini tak dapat buat punya dia. Sebab dia punya pattern macam ni. Tak dapat buat balik ni. Tengok. Okey, tengok mileage dia. 111,000 aja. Original mileage Tadi yang saya cakap kita ikut report insurans. Tengok ini servis dia. Okey. Jangan risau ini kereta meminat tak payah bikin ni kereta terus boleh pakai. Dalam kemas betul-betul kilat-kilat. Semua kilat-kilat. Okey. Row kedua kita tengok. Okey, door trim kasih orang tengok. Kemas tak? Kilat Okey, masuk dalam tengok. Cushion dia. Cushion belakang cover dia. Mungkin kemas juga. Belakang tu aircon. Ini kita ada power boot ni kita tunjuk, kita pergi tengok belakang dia ada power boot. Ini 1.6 Rotek murah sikit Kalau 2.0 mahal. Rotek 100 lebih aja. Macam mana tengok dia original. Kita tengok sekarang tunjuk dia original berbuntut macam ni ni. Warna terang sikit. Dalam ada ini silikon. Ini baru panggil original. Kalau tak ada ini bukan original. Kilat tak? Tengok ni cover. Kilat-kilat tak ada bawa barang ni Ini kilat-kilat semua Lepas tu kita pergi tengok enjin dia. Tak ada accident dia kereta tak pernah accident dia. Kita tengok macam mana dia. Enjin bar dia tengok. Kemas macam untouched dia. Mounting dia okey. Warehouse dia okey. Marking semua ada lagi ni marking ni. Tunjuk marking. Marking marking ni. Ni marking nampak tak? Mounting marking semua marking masih ada lagi So you orang kalau nak jadi kereta yang betul-betul zero accident dia dengan harga yang berbaloi jadi saya. Kalau harga berbaloi tak ada terjamin kualiti dia, itu berata-rata tempat ada. Itu tak payah follow saya. Follow saya page, saya kasih orang harga yang berbaloi dengan kualiti yang berbaloi. Saya tak jual tinggi dia. Saya nak untung, tapi untung harga yang berpatutan. Saya bukan kejar keuntungan melampau, tak ada ni. Okey. Sekian, terima kasih. Jessica Nissan Auto, saya Bahat.